Video kehadiran Nur Fazura ke majlis perkahwinan anak Ahmad Dhani Al-Ghazali dan Alisha di Jakarta curi perhatian ramai. Alahai, cantiknya Fazura nampak manis pakai busana macam ni dan macam kerabat diraja. Meninjau di akaun TikTok milik peminat pelakon Nur Fazura iaitu Welfaz telah dikongsikan beberapa video yang memaparkan pelakon dan usahawan terkenal Nur Fazura hadir ke majlis resepsi anak sulung penyanyi terkenal Indonesia Ahmad Dhani iaitu Al-Ghazali dan pasangan. Menerusi video yang dikongsikan tersebut, Fazura kelihatan begitu anggun menggayakan baju kebaya Indonesia berwarna kuning lembut di majlis tersebut yang telah berlangsung di Jakarta Convention Center Indonesia baru-baru ini. Kehadiran Fazura sebagai tetamu istimewa dari Malaysia menambahkan kemeriahan majlis penuh adat itu. Kelihatan Fazura ke majlis perkahwinan tersebut dengan ditemani oleh pengurusnya, Iman Tang yang turut berpenampilan baju adat Jawa. Perkongsian video-video ini telah menarik perhatian warganet. Ramai yang memuji penampilan Fazura yang dikatakan begitu menawan. Selain itu, ada peminat mengatakan walaupun Fazura bertudung ringkas, penampilannya melambangkan seorang wanita yang anggun, tenang dan penuh beradab. Di ruangan komen rata-rata warganet menyukai perkongsian video ini. Berbagai kata pujian diberikan. Cantiknya Faz, berseri-seri dan macam pengantin. Faz ni ada aura, tak semua perempuan ada aura, walaupun natural beauty, kalau tak ada aura tak pop up pun. Fazura ni baik, humble, cantik sangat, muka tak makan usia. Berdikari dia boleh berdiri tanpa ada laki. Cantiknya Faz pakai yellow, macam tak pernah tengok Faz pakai warna ni. Regal sangat nampak jatuh cinta tengok tahu. Masya Allah cantiknya Fazura, semoga Allah melindungimu selalu, amin. Saya ulang-ulang tengok kecantikan Fazura, komen netizen.